Hari ini saya tunjukkan pula bagaimana nak menjeruk telur itik. Buat telur masin. Telur itik 10 biji. Gunakan hanya garam kasar. Bagi setiap biji telur satu sudu garam. Dan dimasak. Baik. Air garam yang sudah dimasak. Disedupkan. Untuk lebih sedap telur ini, supaya gebu dan lembut, dijemur dulu sehari ataupun 2 hari. Semakin lama dijemur, kalau 2 hari semakin lembut, semakin gebu. Itu rahsia. Biarkan dalam 10 hari, InsyaAllah.